Wanzek cantik pergerakan ini bersama dengan Clayton. Hantaran 1-2 semula kepada Wanzek Haikal. Tetapi kita lihat bagaimana Akil Razak berjaya menutup ruang itu. Gerakan yang terbaik dapat dihasilkan oleh tuan rumah selepas 5 minit. Ya, Wanzek dengan teknik lulus di kawasan tengah. Clayton membuat 1-2 dan ini tindakan Wanzek merembat menggunakan kaki kiri. Clayton semula ke sebelah kanan untuk Azfar. Clayton merembat terus ke dada Anas. Tindakan susulan yang dilakukan oleh Kanibekov. Anas Rahmat memberanikan diri. Berdiri bertahan di situ dengan rembatan yang dilakukan. Ya, betul, datangnya daripada setting Asfar untuk Clayton melakukan rembatan pertama. Wanzek melakukan pergerakan. Clayton da Silva mencuri daripada Anas. Setting sekali lagi dan kali ini rembatan yang dilakukan oleh Luciano Goicoechea. Ada dua pemain di situ, termasuk Faris Izdiham. Dia dapat kawal bola itu terlebih dahulu baik. Dia tunggu dan juga kemudiannya melihat siapa yang betul-betul bersedia di luar kawasan penalti. Ya, dan itu pastinya datang daripada Goicoechea yang dah meletakkan diri dia ataupun pergerakan dia untuk melihat. Sikit lagi. Cantik lorongan ini kepada Wanzek, ditarik. Dia ditarik di luar. Apakah kad yang akan dilayangkan? Kad merah kepada Haris Samsuri. Peluang untuk menjadikan gol terbuka untuk Wanzek. Dia ditarik oleh Haris Samsuri dan pengadil tidak teragak-agak untuk melayangkan kad merah. Talking point-nya. Tetapi lihat larian yang baik daripada Wanzek. Ya, satu setting larian daripada Wanzek datang daripada Asfar, melihat kedudukan ketika Wanzek berjaya meluluskan diri di kawasan tengah. Baik dari Wanzek Haikal, dapat juga satu cross, satu tandukan. Di belakangnya ada Adilat Kanibekov. Ya, pergerakan Wanzek yang lebih mengacah di sebelah kiri. Lambungan di kawasan tengah tepat ke arah kedudukan Clayton yang berada sedikit jauh daripada kawasan near post. Top of the frame kita tu kita dapat lihat kepada kedudukan Jack Fai dan juga Ricardo. Berjaya melakukan tandukan. Arun, tak kena tiang. Belakang kan. Jadi tiang belakang. Daripada Selborne sebenarnya. Selborne ambulakan. Bijak tolakan ini. Luciano, tampanan untuk Asfar, rembatan ditepis baik oleh Akil Razak. Ya, ini pergerakan yang pemain-pemain Perak sendiri lakukan. Sampai dalam kawasan attacking tapi Daniel tidak berjaya melakukan. Awal sikit lagi. Awal lagi bagaimana daripada Kanibekov. Sebelah betul. Tangan dapat mengatasi Hafizi Daniel. Kali ini daripada Cik Rashid Halim pula. Semula kepada Jacques Fay. Memperdayakan pemain lawan. Itu adalah situasi yang paling bahaya. Dan juga keadaan yang paling baik untuk Negeri Sembilan mendapatkan jaringan. Rancangan dua kali daripada Jack untuk melakukan rembatan. Ketika dia mengubah kedudukan daripada sepakan kaki kanan tukar ke kaki kiri. Okey. Bahaya, kedudukan yang baik. Sekali lagi Akil menyelamatkannya. Lihat bagaimana ketangkasan yang ditunjukkan oleh penjaga gol ini. Dalam European Champions League baru-baru ini kita melihat penjaga gol yang bertindak cemerlang menyelamatkan pintu golnya daripada dibolosi dikala Jacques Fay sedang menguasai bola. Cuba diasak, dikejar di situ berdepan dengan Tommy. Dia lepas untuk kedudukan Jacques Fay merembat. Ya, sekurang-kurangnya usaha dia daripada kawasan tengah. Larian solo daripada kesorangan 3 pemain
Cuba menutup ruang. James Foy melakukan rematan. Kaki kiri tidak tepat, melencong ke atas. Tommy dapat diatasi. Game berakhir. Kalau kedengaran whistle sebentar tadi daripada Muhammad Khairul Syahmi Ahmad Khalidi. What a game untuk Muhammad Akil Abdul Razak. Kekecewaan untuk Yusri Ceklah dan juga Perak FC selepas terikat seri tanpa jaringan di Stadium Majlis Perbandaran Manjung.